Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam channel Malaya Table. Seperti biasalah sahabat semua, temuan kita pada kali ini masih lagi berkisar dengan sesi-sesi jualan yang saya akan buat untuk duit-duit note saya yang ada dalam simpanan saya lah, yang berlebihan. Saya ada lebih, jadi saya jual lah. Untuk kali ini saya nak tampilkan note RM5 lagi sahabat semua, tetapi dengan tanda tangan yang berlainan, iaitu siri yang ke-6, iaitu tanda tangan oleh Tan Sri Datuk Jaafar Hussein lah, ataupun lebih dikenali oleh kalangan pemain dunia numismatik ni, RM5 Jaafar Hussein je diorang panggil, tapi dia dengan pangkat yang dikurniakan, dia sebenarnya Tan Sri Datuk Jaafar Hussein lah sahabat semua. Okey, untuk tampilan kali ini saya nak buat jualan siri sekaligus lah 3 keping, iaitu running number. Saya nak jual note siri yang ke-6 ni, running number. Untuk note ni sahabat semua, secara ringkas, secara sekali lalu dikeluarkan pada tahun 1985 sehingga 1994, dan dia mempunyai beberapa versi lah sahabat semua. Ada yang versi yang popular adalah versi cetakan tiang salib, tetapi untuk versi ni dia tak ada cetakan tiang salib lah. Untuk versi tiang salib ni, siri yang ke-5, tanda tangan Tan Sri Aziz Taha, ya, Tan Sri Aziz Taha. Dia mempunyai lambang salib dan berterusan hingga siri yang ke-6, variety yang pertama dan kedua tak silap saya, masih lagi mempunyai salib di tiang bendera ni. Tapi untuk variety yang ketiga bagi tanda tangan Tan Sri Datuk Jaafar Hussein ni, dia tidak mempunyai tiang salib lah sahabat semua. Okey, untuk sekali lalu juga saya nak buat jualan ni, saya nak ceritakan sedikit keistimewaan lah dalam dunia numismatik. Ini secara am je lah sahabat semua ya. Untuk lebih detail boleh merujuk kepada otak-otak numismatik lah, ataupun kedai-kedai numismatik. Untuk running number ni sahabat semua, dia mempunyai sedikit nilai yang tinggi, dan adalah dia punya keistimewaan untuk pemain-pemain dunia numis. Sebab kita dalam dunia numis ni, dunia hobi ni, dia ada pelbagai karakter lah penyimpan. Jadi untuk yang di hadapan kamera sekarang adalah 3 keping wang yang berturutan siri numbernya, ataupun lebih dikenali sebagai running number. Okey, untuk yang pertama saya tampilkan adalah PC, siri number ni PC 0643348. Yang kedua PC 0643347. Yang ketiga PC 0643346. Oh silap, dia menurun pula. 46, 47 dan 48. Jadi 3 keping ni adalah running number. Untuk duit ni saya nak buat jualan sahabat dengan nilaian harga dia ada sedikit tinggi lah. Tapi duit ni memang dalam keadaan yang paling cantik lagi lah. Cantik keras, tak ada kesan kedutan. Memang cantik, macam duit baru lah ni. Tak pernah guna pakai lah dalam pasaran. Dengan nilaian 3 keping ni jualan je RM85 siap pos. Saya nak dengan nilaian RM85 siap pos. Jadi kepada sahabat yang ingin memiliki duit ni untuk dijadikan simpanan di dalam album, terutama kepada penghobi-penghobi baru, bolehlah berhubung dengan saya melalui email. Seperti biasa, saya letakkan email saya di description, dan boleh berhubung dengan saya secara terus. Dan kita boleh seperti biasa juga bertukar nombor telefon untuk kita buat urusan jual beli. Itu saja sahabat untuk kali ini. Running number 3 keping, siri yang ke-6,
tanda tangan oleh Tan Sri Jaafar bin Hussein, iaitu Gubernur kita yang keempat. Okey, itu sahabat semua. Semoga diberikan keberkatan dalam keseharian kita. Moga kita sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan terima kasih.